Dah lama bercinta tapi masih lagi tertanya, betul ke dia serius nak kahwin dengan aku? 5 tanda-tanda yang pasangan korang betul-betul serius nak kahwin dengan korang. Yang pertama, dia mula bincang masa depan bersama korang dengan jelas. Okay? Ada proper plan bila nak kahwin, berapa bajet, betul-betul adalah plannya. Kedua, mula simpan duit untuk nak kahwin dengan korang. Okay? Bukan membazir duit ke tempat-tempat yang tak sepatutnya, tapi mula fikir untuk simpan duit untuk kahwin dengan korang, halal kahwin dengan korang. Yang ketiga, mula kenalkan family korang berdua secara baik. Okay, supaya mereka lebih selesa untuk bincang pada majlis perkahwinan nanti. Yang keempat, mula terbuka untuk bincang isu-isu yang sensitif seperti keuangan, pasal anak, tinggal kat mana lepas kahwin, ataupun apa-apa isu-isu konflik yang berlaku dalam keluarga. Yang kelima, dia tunjukkan effort untuk menjaga hubungan korang berdua dengan baik. Okay, bukanlah kalau asal gaduh je, kau buat hal kau, aku buat hal aku. Tak macam tu. Okay, dua-dua dia take effort untuk perbaikikan hubungan tu dengan lebih baik. Okay, kalau pasangan korang ada ke-5 tanda ni, korang bersyukur, alhamdulillah, korang boleh proses untuk korang punya majlis kahwin. Kalau tak ada, duduk berbincang untuk fikirkan cara untuk perbaiki hubungan korang. Kalau tak ada, korang gerak je jalan. Kalau masih lagi mencari fotografer dengan pakej serendah $799, klik link di bio. Jumpa di next video.